Sejak di bangku sekolah, kita diajar bahawa Islam tersebar luas merentasi benua hanya kerana faktor ekonomi, iaitu dibawa oleh pedagang Muslim. Historiografi moden sengaja memfokuskan kegemilangan tamadun Islam hanya kepada empayar kaum penguasa dan sumbangan material kaum intelek. Namun, sedarkah kita bahawa ada satu sudut di dalam sejarah Islam yang sengaja digunting, dikaburkan dan dinisankan oleh orientalis barat? Siapakah sebenarnya enjin kerohanian di sebalik kekuatan para pedagang yang merentas dunia ini? Siapakah pembimbing di sebalik tokoh-tokoh kepimpinan Islam dan guru yang melahirkan ulama muktabar yang mempertahankan benteng Islam? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Abad ke-10 hingga ke-11 Masihi menyaksikan kemunculan seorang tokoh sufi besar dari Parsi, Abu Ishaq Kazaruni. Beliau merupakan pengasas kepada Tarikat Kazaruniyah, sebuah gerakan yang merubah lanskap peradaban Islam. Gerakan ini bukanlah semata-mata kelompok sufi yang duduk berzikir di masjid, tetapi merupakan sebuah institusi Islam bertaraf antarabangsa. Golongan Sufi Kazaruni telah membina rangkaian khanqah atau pusat sufi yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, rumah musafir, dapur makanan bagi mereka yang memerlukan dan tempat perlindungan fakir miskin. Mereka beroperasi persis sebuah institusi sosial antarabangsa moden yang wujud hari ini. Melalui sistem ekonomi berteraskan awqaf dan jaringan perdagangan maritim, para pedagang yang bernaung di bawah tarikat ini tidak hanya membawa barangan dagangan, tetapi mereka membawa bersama agama, budaya, bahasa, keilmuan dan akhlak Islam yang asli ke seluruh dunia. Kehebatan terbesar tarikat Kazaruniyah adalah keupayaan mereka menyebarkan Islam melalui pendekatan yang amat melembutkan hati. Mereka menakluk jiwa manusia bukan dengan paksaan pedang, tetapi melalui jalan kasih sayang, kebajikan, sifat zuhud dan pelayanan terhadap golongan miskin. Pendekatan bersifat kemanusiaan ini menyebabkan masyarakat dari Parsi, India, Asia Tengah hinggalah ke dunia maritim di Nusantara berbondong-bondong memeluk Islam dengan rela hati. Tarikat ini menghidupkan budaya ilmu dengan menyeimbangkan antara ilmu zahir seperti fiqh dengan ilmu batin iaitu akhlak dan tasawuf. Tradisi ini turut mekar dalam bentuk puisi Islam, muzik rohani dan budaya qasidah yang membentuk wajah peradaban Islam yang sangat lembut dari segi spiritual. Namun, apakah yang membuatkan ajaran sufi tarikat ini sangat berbahaya kepada musuh-musuh Islam? Kekuatan tarikat Kazaruniyah terletak pada penekanan mereka terhadap penyucian hati, yakni jihad melawan ego. Dalam tradisi sufi, musuh terbesar manusia adalah penyakit hati, nafsu, kesombongan, tamak dan riak berbanding tentera musuh di luar. Apabila umat Islam dibersihkan hatinya oleh ajaran tarikat ini, mereka menjadi manusia yang sangat tawaduk, berani dan tidak mampu dibeli dengan harta dunia. Kekuatan rohani yang utuh inilah yang menjadi tunjang kekuatan setiap kali berlakunya pertembungan antara angkatan tentera Islam menentang bala tentera kufar di zaman pertengahan. Tarikat Kazaruniyah inilah yang paling digeruni oleh penjajah barat. Musuh Islam sedar bahawa untuk menjarah bumi umat Islam, mereka perlu mencabut enjin kerohanian ini terlebih dahulu. Jika seseorang mengkaji sejarah Islam, akan timbul satu persoalan besar. Mengapakah elemen sufisme, tasawuf dan aliran tarikat sentiasa dijadikan sasaran untuk dimusnahkan oleh kaum penjajah? Bermula dengan siri serangan tentera Salibiyah, kekejaman Mongol,
kezaliman Inkuisisi Andalus hinggalah penaklukan semasa Perang Dunia Kedua di seluruh negara umat Islam. Penjajah secara sistematik memisahkan elemen kerohanian ini dari kehidupan umat Islam. Mereka memadamkan peranan tokoh sufi dari lembaran sejarah. Mereka mahu identiti dan jati diri umat Islam dikaburkan, lalu digantikan dengan ajaran sekularisme yang kini semakin dominan dalam masyarakat. Apabila umat Islam diputuskan sanadnya daripada ajaran tarikat yang menyucikan hati, maka runtuhlah akhlak dan jiwa Islam yang sebenar. Operasi penyingkiran tasawuf ini akhirnya bergerak seiring dengan kejayaan kufar barat meruntuhkan sistem khilafah Islam dan membahagi-bahagikannya kepada negara bangsa sekular yang wujud pada hari ini. Hasil daripada kejayaan penjajah kufar barat ini, apa yang diwariskan kepada umat Islam hanyalah barah sekularisme yang mematikan. Sistem kenegaraan, politik, ekonomi, falsafah keilmuan sehinggalah kepada tata sosial masyarakat kita dipisahkan sepenuhnya daripada agama. Konsep dan doktrin Daulah Islamiyah dicabut dengan kejam dari jiwa ummah. Lebih malang lagi, karakter dan jati diri seorang Muslim berjaya dikaburkan sehingga kita kehilangan doktrin futuwah, iaitu semangat kepahlawanan rohani dan keluhuran budi yang pernah menjadi perisai bangsa kita. Hari ini, saban waktu dan ketika, kita melihat umat Islam diratah dan digigit secara rakus oleh musuh-musuh dari segenap penjuru. Hakikatnya, tiada jalan pintas untuk kita bangkit, melainkan dengan mengembalikan semula nilai kerohanian dan spiritual ke dalam diri setiap individu Muslim. Kita wajib kembali merintih dan tunduk kepada Tuhan. Di situlah terletaknya senjata dan kekuatan hakiki kita. Dan ingatlah, kekuatan rohani yang dibina dari dalam jiwa inilah yang membolehkan tamadun kita suatu ketika dahulu bangkit menakluk dan memimpin dunia.